Kan, sampai kalau ada iPad, jangan pakai casing yang biasa macam ni. Okey ni, aku nak recommend keyboard casing daripada Gujodok. Okey, dia sebenarnya macam original folio keyboard daripada A tu lah. Tapi yang tu memang harga gila lah. So, yang ni consider third party untuk kita punya iPad tau. Siapa boleh check dekat link, harga dia memang jauh lagi murah. Tapi walaupun dia murah, dia punya kualiti tu memang solid tau. Especially dekat bahagian magnetic ni. Okey, dan dia punya keyboard tu sendirilah. Okey, function dia pun sama juga. Kita ambil, kita lekatkan dekat bahagian magnet tu, dah jadi view macam laptop. Okey, so kalau kita buat kerja lama tu pun taklah sakit leher sangat kan. Dan connection Bluetooth dia pun yang terbaru. Dan kita punya typing experience tu memang tak ada delay. Dan keyboard ni pun memang lembut. Tapi yang best dia punya trackpad ni lah. So kita nak scroll ke, kita nak slide, nak zoom in, zoom out. So 1 jari, 2 jari, 3 jari, semua function. Okey, dah walaupun dia murah, kelebihan yang tak ada dekat original tu, bila kita cabut iPad kita daripada magnet ni, connection Bluetooth tak hilang tau. Dan dia juga ada lampu RGB dekat keyboard ni yang kita boleh tukar-tukar. Dah lah murah, function lebih pula tu. Lepas tu kalau dah pakai, tutup, dah jadi casing. Nipis, ringan dan senang kita nak bawa mana-mana. Kalau setakat kita nak pergi buat kerja dekat kafe ke apa, tak payah nak bawa laptop kan. So lagi-lagi yang for student memang sesuai sangat. Okey, so boleh check harga dan model iPad dekat link yang saya dah sediakan.